nak menyuruh kepada korang semua untuk pergi ke Pawagam menonton filem Kulit Wayang pada 1 Mei. Akan berada di Pawagam seluruh Malaysia. Sebuah filem naskah daripada Din Said. Okey, kalau kita tahu sebelum ni Din pernah dengan filem-filem apa orang kata Pembunuhan, Interchange dan sebagainya. Filem Kulit Wayang memang salah satu filem Din yang korang wajib tonton. Sebab apa? Satunya Fatah Amin. Bagi saya Fatah dalam filem ni memang orang kata memang terbaik. Terbaik. Sebab apa? Sebab Din kalau tengok sebelum ni memang pelakon-pelakon ni selalunya yang berat-berat kan. Tapi Fatah dalam filem ni memang sesuatu yang saya rasa korang akan terkejut. So pakat ramai-ramai pergi 1 Mei ke Pawagam untuk menonton filem Kulit Wayang.